Pelik-pelik lah netizen dekat Malaysia ni. Semua benda dalam media sosial, hampa nak percaya 100% ke? Tak boleh. Baru-baru ni memang panas lah. Memang kecoh dan viral di media sosial. Bila Cikgu Bat buat dakwaan terbuka di media sosial, kononnya Panglima Tentera Darat Malaysia, PTD lah. Jeneral Tan Sri Hafizuddin Jantan terbabit dengan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa dalam urusan perolehan. Macam biasalah, macam selalulah kita duk tengok sebelum ni. Bila nama besar dan jawatan penting dikaitkan, memang orang ramai jadi marah dan emosi. Tapi bila kita sentuh isu sebesar ni, kita kena tengok balik lah. Betul-betul, kena tengok betul-betul dan guna akal kita yang Allah bagi. Bukan nak ikut sentimen semata-mata. Yang pertama sekali aku nak tanya hampa. Hampa ni percaya ke apa yang Cikgu Bat dedahkan? Kalau kita tengok rekod Cikgu Bat sebelum-sebelum ni kita tengok. Kalau kita tengok balik lah kan. Dia ni bukan pertama kali dia duk silap fakta. Banyak ke laut. Dia pun bukan betul sangat. Baru-baru ni pun dia terpaksa minta maaf. Bila tersalah tuduh seorang jeneral kononnya pi Jepun bersama PTD. Dan lepas tu kait dengan komplot orang atasan. Sedangkan pendedahan Yamashita ni pun tak betul ke laut. Memang tak betul pun. Dah terbukti. Kalau betul kononnya ada dokumen lah, ada fakta kukuh lah. Tak sepatutnya dia buat minta maaf. Dia buat permohonan maaf. Apa cerita? Kalau kita tengok, bukan satu dua kes. Banyak pendedahan Cikgu Bat buat sebelum ni. Akhir sekali dengan permohonan maaf di mahkamah lah. Sebab tak ada fakta. Sebab fakta tak tepat. Jadi bila dia ni buat dakwaan besar baru-baru ni, buat pendedahan besar-besaran, kita tak boleh terima apa yang dia kata bulat-bulat. Seolah-olah semua yang dia sebut ni automatik betul dan muktamad. Ini memang melampau lah orang kata. Pasal soal pelantikan PTD dan Panglima Angkatan Tentera PAT. Yang ni ramai yang confused juga. Jawatan PTD dan PAT ni bukan jawatan politik. Bukan lantikan suka-suka. Ia dibuat dengan perkenan ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong. Dan sebelum pelantikan, wajib melalui tapisan SPRM. Maknanya, individu yang dilantik dah pun melalui semakan integriti pada peringkat tertinggi. Status PTD hari ini, beliau belum bersalah lagi. PTD lah ni tengah bercuti pentadbiran untuk bagi kerjasama penuh kepada proses siasatan. So, bila PTD bercuti, kita tak boleh kata PTD tu salah. Itu prosedur biasa. Dalam negara kita ada undang-undang. Siasatan ni adalah proses, bukan keputusan. Yang paling sedih sekali, ramai yang tak faham, ramai yang tak tahu apa dah jadi sebenarnya. Fakta penting hampa kena tahulah, serbuan awal dibuat ke pejabat bahagian perolehan MINDEF untuk mendapatkan butiran tender dan sebut harga. Lepas tu barulah pejabat PTD serbu untuk dapat apa-apa maklumat lah jika boleh mengaitkan beliau atau apa-apalah secara langsung. Aku nak bagi tahu dekat hampa, setakat ni belum ada lagi sebarang pengesahan rasmi yang menunjukkan ada kaitan yang sahih antara projek-projek tersebut dengan PTD. Jadi kita tak bolehlah nak meloncat, nak mengelupuk, nak buat kesimpulan hanya kerana siasatan sedang berjalan. Bab proses tender ni yang paling ramai tak faham, keliru atau saja-saja hampa yang buat-buat tak faham. Lagipun, sistem perolehan MINDEF bukan sistem ikut suka hati nak boleh buat. Yang aku faham lah, dia tertakluk kepada proses yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan MOF melalui lembaga perolehan dan sistem e-perolehan. Yang pernah dapat projek kerajaan tender ni mungkin dah faham lah. Tapi yang tak pernah buat ni, ramailah yang tak faham. Tender ni mesti kena ikut prosedur. Ikut garis panduan MOF. Dan banyak tapisan dia. Penilaian teknikal dan keuangan. Semua ni direka supaya tak ada seorang manusia pun yang boleh kawal
atau luluskan tender sesuka hatilah. Jadi dakwaan seolah-olah PTD ni boleh atok dan bagi projek macam bagi coklat, macam bagi coklat. Aku rasa ni tak adil lah nak hukum terus dan tak selari dengan realiti sistem yang sebenar. Aduh, kalau hari ni kita mudah percaya naratif yang dimainkan oleh Cikgu Bat dibawa di media sosial tanpa keputusan mahkamah, ni seolah-olah kita kata semua tapisan, semua institusi, semua proses di dalam negara ni gagal lah. Kalau macam tu, ini bukan kritik yang membina sebenarnya. Tapi ini nak meruntuhkan kepercayaan terhadap negara sendiri. Kesimpulan dia mudah saja. Aku bukan nak bela PTD ni. Kalau salah, salahlah. Tapi biarlah mahkamah yang tentukan dan hukum ikut undang-undang. Tapi belum ada keputusan lagi, janganlah kita duk buat pandai, duk hukum ikut persepsi, ikut pendedahan yang separuh masa yang tak jelas. Takkan kita nak percaya di media sosial. Kita memang sokong SPRM buat kerja. Kita hormat proses undang-undang. Tapi yang apa kena faham, kita juga kena pertahankan institusi dan prinsip keadilan. Negara ni tak boleh ditadbir nak ikut populariti, ikut emosi netizen. Lepas tu ikut tekanan aktivis yang rekod fakta dia sendiri pun ke laut, duk selalu tersilap. Lepas tu terpaksa minta maaf. Bolehkah macam tu? Adilkah macam tu? Ini institusi keselamatan negara di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong. Bukan benda main-main. Bukan boleh dipusing ikut suka hati orang. Tapi yang peliknya, orang yang Agong pilih pun dia tak percaya. Kerajaan buat keputusan, dia sanksi. Parti-parti politik pula termasuk yang sama geng dia sendiri, semua dipersalahkan. Entahlah, dia saja yang betul ikut.